1 cawan dal. Masuk dalam mangkuk, rendam selama 4 jam. Basuh, lepas tu masuk dalam cooker ya. Masukkan sedikit garam, sedikit kunyit. Lepas tu kacau sama rata. Lepas tu masak. Tunggu whistle bunyi sekali, lepas tu tutup api. Sayur bayam dengan sayur masam ni rendam sekejap. Lepas tu cuci sayur, lepas tu tapiskan, tepikan dulu. Dal dah masak, panaskan periuk, masukkan dal tadi. Tambah sedikit air lagi. Ni sebiji terung, saya dah potong kecil-kecil. Tiga cili hijau. 10 biji bawang putih. Kacau sama rata. Masak sampai mendidih. Ini dah mendidih. Masukkan sayur tadi. Gaul sama rata. Masak selama 10 minit bagi sayur tu lembut. Sayur ni dah masak. Nampak lembut. So kita boleh tapis lah. Ni dah tapis. Lepas tu masuk dalam cawan blender. Lepas tu blend ya. Ni saya dah blend. Panaskan minyak. Ini 1 sudu rempah campur ya. Masukkan rempah campur. Cili kering. Ini 10 biji bawang merah kecil ya, saya potong 4. Tumis bagi sama rata. Daun kari. Tumis sampai naik warna. Ini dah tukar warna. Bolehlah masuk yang sayur tadi ya, yang dah blend tu. Masukkan garam secukup rasa.
Serbuk jintan putih dengan ketumbar setengah sudu. Kunyit setengah sudu. Kacau sama rata. Kari sayur ni sedap dimakan dengan kuah yang pedas, berempah, yang goreng-goreng macam sambal pedas. Memang sedap makan dengan kari sayur ni. Masak selama 10 minit. Ni dah masak, so bolehlah hidangkan. Kita jumpa lagi next video ya.